Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Dan pada pagi ini kita sambung pengajian kitab Sirah An-Nabawiyah, perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang dikarang oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Baik, pada pagi ini sambungan kisah penentangan terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pada bulan lepas kita dah baca tentang penentangan daripada ahli keluarga sendiri, iaitu bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang dekat dengan Nabi, kaum kerabat Nabi sendiri yang menentang, iaitu Abu Lahab dan isterinya Ummu Jamil. Maka pada sambungan pada pagi ini ialah penentangan datang pula daripada tokoh-tokoh musyrikin, orang-orang yang ada nama, bangsawan-bangsawan yang terkenal di Mekah, pemimpin-pemimpin masyarakat, kita kata orang yang ada pengaruh di Mekah. Mereka yang berpengaruh di Mekah ni, apakah reaksi mereka terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mula disebarkan secara terang-terang 3 tahun secara rahsia sulit, kemudian tahun yang keempatnya diteruskan perintah Allah agar berdakwah secara terang. Kalau kita baca pada bulan-bulan lepas, Abu Lahab memang marahlah, dah celaka Muhammad, anak saudara sendiri pun dia marah kerana bawa agama baru yang menghapuskan segala tradisi nenek moyang, menyembah berhala, syirik, khurafat dan sebagainya. Baik, pada tajuk seterusnya disenaraikan beberapa nama-nama penting yang kita kena kenal jugalah, walaupun mereka ini tokoh musyrikin, kerana tak kenal tak benci. Biasa kita kata tak kenal tak cinta kan. Yang nak benci pun nak kena juga. Kadang-kadang bendanya buruk tapi dah kita tak kenal, kita berkenan kat benda tu. Tak, bendanya tak elok tapi udah tak kenal, kita sokong. Jadi tak kenal maka tak benci, maka kenalilah beberapa nama-nama penting yang tertulis dalam kitab sirah. Bukan kitab ni je, kitab lain pun, kitab Ibn Ishaq, kitab yang lebih moden lagi, Fiqh Sirah Syekh Said Ramadan Al-Buti. Nama-nama yang tercatat dalam rakaman sejarah penentang utama kepada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tengok sini ada lebih kurang dalam 5 orang. Yang pertama, Uqbah bin Abi Mu'ayyad. Uqbah bin Abi Mu'ayyad mengambil tindakan yang lebih buruk lagi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat Sahih Bukhari, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang solat di sisi Kaabah. Ini contoh jahatnya Uqbah bin Abi Mu'ayyad. Uqbah. Jangan letaklah nama anak, nama cucu, nama-nama orang-orang yang jahat ni. Uqbah bin Abi Mu'ayyad. Dia kacau Nabi, ganggu Nabi. Ketika itu Abu Jahal dan kawan-kawannya sedang duduk di situ, di sisi Kaabah. Ketika itu ada sekumpulan musyrikin lepak-lepak kat situ dan Nabi datang solat. Sebahagian daripada mereka berkata kepada sebahagian, sembanglah sama-sama demo ni, sama-sama penyangak di Mekah ni, sama-sama musyrikin di Mekah ni, ramai-ramai kita ni siapa yang berani kacau Muhammad? Siapakah di kalangan kamu yang berani membawa uri unta dan meletakkannya di atas belakang Muhammad ketika dia sujud? Punya jahat, busuk hatinya musyrikin Mekah. Tengok Nabi duduk semayang, dia kata, siapa berani? Ada uri unta tu. Uri unta ni bangkai lah, unta yang telah mati. Dia ambil uri isi perut dia.
Nak letak di mana? Letak di atas belakang Nabi Muhammad. Dia tak kata Nabi lah. Kita dia kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata mu letak belakang Muhammad tu ketika dia sujud. Nanti kejap lagi dia semayang, elok je dia sujud. Mu ambil uri unta ni yang dah ada siap bekal, siap-siap dah. Letak atas belakang dia. Lalu si yang kita baca namanya tadi, Uqbah tadi kata, beres bagi kat aku. Serah kat aku. Dialah yang sanggup buat kerja jahat tu. Bangunlah Uqbah mengambil uri sambil memandang ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok Nabi semayang macam mana. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, Uqbah meletakkan uri di atas belakang di antara dua bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerja jahat demo. Tak, ramai-ramai 3-4 orang duk lepak tu, beres ada Uqbah buat kerja jahat ni. Ketika itu ada sahabat mandang, sebab tu dapat riwayat ni sampai pada kita. Sebab tu riwayat ni sampai pada kita, sahabat nampak benda ni, tapi sahabat seorang-seorang. Abdullah bin Mas'ud, dia tengok, saya memerhatikan apa yang mereka lakukan tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Tak berani, sebab tu kepala penyangak semua tu. Samsing Mekah tu. Orang Kelantan kata orang gedebel belakang tu. Pala pengak belakang tu. Tahu pala pengak orang gedebel Mekah ketika tu. Buat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah Mas'ud kata, aku nampak benda tu berlaku, tapi aku tidak boleh berbuat apa-apa. Alangkah baiknya jika aku ada kekuatan untuk menghalang. Melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semayang pun orang sakit hati. Abdullah aku tengok je lah, aku tak boleh buat apa-apa. Alangkah eloknya kalau aku ada kekuatan untuk aku menghalang perilaku jahat mereka itu. 5-6 orang tadi duk berbakat, duk buat benda jahat, terutamanya Uqbah yang meletakkan uri di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka pun mentertawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berlenggak-lengguk sesama mereka, gelak-gelak lagi. Seronoknya dia buat jahat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perilaku musyrikin Mekah. Sedangkan Rasulullah ketika itu masih terus sujud. Nabi tahu orang buat jahat ke dia, tahu ada benda belakang dia, Nabi sujud, tidak mengangkat kepala, tak angkat kepala. Sehinggalah tak semena-mena datanglah Fatimah radhiyallahu anha. Datang dan membuang uri itu dari belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam datang buang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepala seraya berdoa ni. Ya, ni ulama ambil riwayat ini jadi satu tajuk khas. Ambil riwayat ini bahas satu tajuk, bolehkah mendoakan keburukan, kehancuran kepada musuh? Boleh tak kita ni, orang buat jahat ke kita doa buruk ke dia? Maka ketika inilah Nabi berdoa, ya Allah, ke atasmu untuk menghukum orang Quraisy ini. Nabi serah kepada Allah Ta'ala, Allahumma alaika, atau kama qala. Saya tak ingat doa tu. Nabi Rasulullah SAW berdoa dengan dalam bahasa Arab, mengadu kepada Allah Ta'ala, aku serah ke atasmu lah ya Allah untuk menghukum kejahatan orang-orang Arab Quraisy musyrikin yang buat kepadaku ini. Rasulullah SAW menyebut doa ini sebanyak 3 kali. 3 kali mengadu ke Tuhan. Jahatnya dia membuat ke aku, ya Allah, aku semayang pun dia sakit hati, tak letak uri atas belakang aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa sebanyak 3 kali, mendengar doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dengar depan-depan mata dia. Dia orang 5-6 orang tadi, bapak-bapak penyangat tadi, musyrikin Makkah tak duduk situ lagi. Mereka merasa gelisah. Mereka takut ke doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat jahat ke Nabi tak takut, tapi elok je Nabi berdoa, takut dia. Mereka percaya bahawa berdoa di tempat itu adalah mustajab. Tempatnya mustajab di sisi Kaabah tu, di Masjidil Haram tu. Tempat mustajab, mulut yang berdoa tu pun bukan calon orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang elok, orang yang terbaik pula berdoa. Dan disebut dari riwayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa sambil menyebut nama-nama mereka. Sebut nama terang-terang. Doa
kepada musuh, ya Allah, ke atasmu menghukum Abu Jahal. Abu Jahal ada situ. Ke atasmu menghukum Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, dan yang buat tadi, yang letak uri tadi, Uqbah bin Abi Mu'ayyad. 7 orang. 7 orang penyangak celaka, 7 jahannam. 7 jahannam ni. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama bahas, boleh ke mendoakan keburukan kepada orang lain? Ya, perbahasan panjang lah. Kadang-kadang Nabi tak berdoa. Kalau tengok dalam kisah, kita akan jumpa lepas ni lah. Belakang-belakang saya pun tak tahulah. Kita akan jumpa satu bab kat belakang ni, hijrah ke Habsyah. Hijrah ke Habsyah. Orang Habsyah buat jahat ke Nabi, tapi Nabi tak doakan keburukan. Tengok keadaan situasi yang bagaimana. Kerana orang Habsyah tu masih ada lagi, nampak lagi harapannya untuk berdakwah. Ada lagi lah potensi untuk memeluk Islam, ada lagi peluang. Yang ni 7 ekor ni 7 orang, 7 jahannam ni memang jahat, musuh yang nyata. Jadi disebut kepada kita, boleh tak mendoakan keburukan? Boleh, sekiranya mereka ini daripada kalangan kafir-kafir harbi yang menentang Islam. Jangan kita mudah-mudah ambil, kita orang buat jahat, kita pun doa, Allahumma ya Allah, dia pulang buat jahat kat aku, orang celakalah dia, masuk neraka lah dia. Tidak. Tak boleh. Hanya kerana beza pandangan politik contoh. Ni bab politik tak. Parti lain-lain, dia bukan parti kita, kita pun doa jahat ke dia, celakalah dia, laknatlah dia, neraka jahanamlah dia, ya Allah engkau, macam-macam doanya tak. Walhal beza pandangan politik je pun, dia Islam, kita Islam, dia semayang, kita semayang, dia la ilaha illallah, kita la ilaha illallah, Rasulullah dia Nabi Muhammad, Rasulullah kita Nabi Muhammad juga, kitab dia Quran, kitab kita Quran, kiblat dia Kaabah, kiblat dia Mekah, kiblat kita sama sahaja, seagama. Boleh doa macam tu? Tidak. Yang ni kafir pula harbi. Tahu kafir harbi? Yang betul-betul jahat, membenci Islam, yang nak lihat Islam ni hancur. Yang macam sehari dua ni, yang duk minta ternak babi kat Selangor tu lah. Tak berani kata kafir harbi lagi macam tu. Sultan Selangor dah bertitah tak bagi, nak lawan Sultan. Nak juga bela babi kat Selangor tu. Tak berani nak kata harbi. Rakam elok. Lagi rakam lagi elok lah. Harbi dah tu. Boleh doa pada mereka. Tapi kalau setakat beza pandangan, beza politik, beza tempat, wadah perjuangan, tidaklah sampai melayakkan kita mendoakan kehancuran kepada mereka. Yang jenis Nabi doa kehancuran ni, jahat sungguh ni, sebut nama terang-terang ni, Walid, Utbah, Abu Jahal, Umayyah, Khalaf, Uqbah, Mu'ayyad, Syaibah, Rabi'ah ni. Kita kalau nak doa kehancuran ni, doa sebut nama boleh. Nama siapa? Benjamin Netanyahu boleh. Sebut Allahumma alaika bil Yahud, khususan Benjamin Netanyahu. Sebut. Siapa lagi? Presiden mereka. Siapa dia presiden mereka kan? Donald Trump. Sebut. Sebut binatang 2 ekor tu. Memang penyangak antara bangsa, penjahat antara bangsa. Allahumma alaika bil Yahud, khususan Donald Trump ke apa, Benjamin Netanyahu. Sebut. Laknat mereka, jahannamkanlah neraka jahanam mereka. Sebagaimana Nabi menyebut nama-nama kafir harbi 7 orang tadi. Abdullah bin Mas'ud dengar. Berkata Abdullah bin Mas'ud yang tak boleh nak tolong, tak berani nak buat apa-apa. Dia meramai. Dan Nabi pun hanya menggunakan senjata yang paling utama. Senjata orang beriman apa dia? Doa. Doa kehancuran, kebinasaan. Demi diriku yang atas dalam, demi diriku yang dalam kekuasaannya, aku telah melihat semua mereka yang dihitung oleh Rasulullah SAW untuk menjadi korban dalam perigi buruk, iaitu perigi buruk dalam perang Badar. Kata Abdullah Mas'ud, nama seko-seko yang Nabi sebut tu mati dalam perang Badar. Semua mampu. Abu Jahal,
mati dalam perang Badar. Uqbah Mu'ayyad yang kita baca namanya ni, Uqbah Mu'ayyad mati dalam perang Badar. Umayyah bin Khalaf mati dalam perang Badar. Berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah makbulkan, Allah mustajabkan. Itu dia. Itu kisah Uqbah bin Mu'ayyad yang buat jahat pada Nabi, kacau Nabi sembahyang, dan dia didoakan kebinasaan dan dihancurkan oleh Allah dalam peristiwa perang Badar pada tahun kedua Hijrah. Tapi nak ceritanya kena sabar lah. Nabi doa ni peringkat awal kat Mekah, yang Allah makbulnya tahun 2 Hijrah. Berapa tahun tu? Tak, tahun keempat, mana dalam 8 tahun baru mati nama-nama yang disebut tadi. Bukan kata Nabi berdoa pagi petang Allah makbul, tidak. Bukan kata Nabi berdoa hari ni esok Allah makbul, tidak. Ada benda-benda Allah tangguhkan 8 tahun lebih kurang. Barulah tahun kedua Hijrah, lepas Hijrah ke Madinah, berlaku perang Badar, barulah nama-nama tadi mampu semua dekat perang Badar. Maka pengajaran kepada kita, berdoalah, jangan putus asa. Yakinlah makbul, yakinlah mustajab, walaupun bukan hari ni, bukan esok, bukan minggu depan, bertahun-tahun akan datang pun yakinlah berdoa, Allah makbulkan. Jadi banyak pengajaran daripada riwayat ini. Sabar dalam berdoa. Doakan kehancuran boleh ke tidak? Tak boleh kalau sesama Islam, boleh kepada kafir harbi. Dan ambil pengajaran bahawasanya musuh-musuh Islam tak ke mana pun, sudahnya nanti akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, nama yang kedua, musuh yang kedua ialah Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf. Dia orang Arab ni kadang-kadang nama Yahya kat belakang tu bukan semuanya perempuan. Uqbah lelaki, Umayyah lelaki. Ada satu lagi nama Sumayyah. Jangan bertukar, yang tu perempuan dan sahabiah. Tu ahli syurga tu. Sumayyah. Kok lah dapat anak perempuan kembar. Kembar perempuan. Yang satu Sumayyah, yang dua Umayyah lebu. Kena tahu juga nama-nama. Yang satu Sumayyah. Sumayyah tu ialah ahli syurga. Sahabiah. Sahabat-sahabat ni lelaki kalau perempuan, sahabiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumayyah. Yang ni bukan Sumayyah, Umayyah. Umayyah bukan perempuan, lelaki, bin Khalaf. Apabila melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dicaci dan dikejinya. Yang ni dosa mulut. Yang tadi menyakitkan hati dengan perbuatan, dengan tangan. Kerja Uqbah tadi. Ya Uqbah tadi jahat dia contohnya pada tangan. Tangan dia ambil uri letak atas belakang Nabi, perbuatan dia. Yang ni Umayyah ni perkataan dia. Mulut dia jenayah dia. Sebab tu dua benda celah bibir. Ada dua benda duduk dia celah-celah. Satu celah bibir dan satu celah satu celah peha. Celah peha tu kemaluan lah. Kalau tak kena cara dia, dua-dua boleh bawa ke neraka. Hati-hati, kata ulama, celah bibir iaitu lidah dan celah peha iaitu kemaluan. Salah guna dua tu bawa ke neraka. Contoh celah bibir ialah lidah. Siapa dia? Lidah siapa ni? Allah berfirman, ada ayat Quran tu, Umayyah bin Khalaf, turun ayat wailul likulli humazatil lumazah. Semua tahu ayat ni. Anak-anak kita sekolah rendah pun hafal surah Al-Humazah juzuk Ammah. Juzuk 30. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah, binasalah, ancaman buruk. Dalam kitab tafsir kata wailun. Wailun dengan tafsiran wa'idun, janji buruk. Celakalah, sama ada dunia atau akhirat. Boleh jadi Allah bagi celaka atas dunia, ataupun tangguh dulu tak apa, Allah sabar, azab di dalam kubur ataupun di dalam neraka. Siapa dia hak celaka ni? Likulli humazatin lumazah, kepada setiap pencaci dan pengeji. Yang tukang caci, tukang maki. Yang maki Nabi, caci Nabi, keji Nabi. Humazah, lumazah. Dua sekali. Humazah alladhi yahmazun nas bifi'lihi, perbuatan dia.
Humazah tu perbuatan dia caci maki, hamun, mengaibkan Rasulullah, memalukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghina Nabi, mengejek-ngejek Nabi. Semua ini perbuatan jahat tuju pada siapa? Umayyah bin Khalaf khususnya. Tetapi dah jadi ayat Quran, memanglah turun pada Umayyah bin Khalaf, tetapi dah jadi ayat Quran pengajaran kepada kita semua. Jagalah mulut, jagalah lidah. Jangan duk mengata orang, mengumpat orang. Tak fitnah orang. Tak pasal-pasal muflis. Bangkit di mahsyar nanti tengok tak ada pun pahala semayang mana, pahala semayang mana, pahala puasa tak ada, tak ada. Sebab ada orang yang memaki hamu, keji fitnah dia, ngumpat kat dia ambil pahala mu. Na'udzubillah. Jadi itulah kerja jahat Umayyah bin Khalaf, caci maki Nabi. Kalau kita baca bab, kita dah baca bab lepas kan, apa dia tak kata? Gila Nabi, gila Muhammad, gila tukang sihir, penyair je pun, bawa ahlam, bawa cerita dongeng, semua benda katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Putus apa? Putus nasab. Apabila anak-anak lelaki Nabi wafat, Abdullah wafat kecil lagi, Qasim wafat kecil lagi, Ibrahim wafat kecil lagi, dah putus nasab, tak ada keturunan. Itu perkataan-perkataan yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Humazah, lumazah, khusus kepada orang-orang yang menghina Nabi. Termasuk zaman hari ini yang menghina sunnah Nabi, yang menghina Nabi berpoligami, yang menghina Nabi sebagai suami. Apa jenis suami ni? Ramai benar bininya. Udah ada yang hina Nabi macam tu. Yang menghina sunnah Nabi, pakaian Nabi, yang menghina cara Nabi berjalan, cara Nabi, macam-macam penghinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menghina syariat, bukankah syariat itu dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Semua tu termasuk dalam wailun, celaka. Celaka belaka. Nah, Ibnu Hisham berkata, tengok apa kata Ibnu Hisham yang dipetik oleh penulis kitab ini. Al-lumazah ialah orang yang menghadir seseorang secara terbuka sambil mengenyit matanya. Itu kerja jahat. Siapa tadi? Umayyah bin Khalaf. Mengherdik seseorang secara terbuka, tidak beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-lumazah, orang yang mengaibkan orang lain, mendedahkan aib. Kan ada hadis, sesiapa yang mendedahkan aib orang, Allah akan dedahkan aib dia. Siapa yang tutup aib orang, Allah akan tutup aib dia. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa-siapa tutup aib, maka Allah tutup aib dia. Tapi kalau dia buka aib orang, macamlah dia tu tak ada aib, dia pun ada aib juga. Bahkan boleh jadi lebih banyak aib daripada orang yang dituduh tu. Aib masing-masing ada. Orang tak nampak sebab apa? Orang hormat, boleh jadi orang hormat kita. Tak sebab? Sebab Allah tutup aib. Padahal kalau tahulah aib, nyampah, tak ada hormat langsung. Tapi Allah tutup. Jangan kita buka aib orang. Saudaranya pula habis yang kedua. Yang ketiga, nama yang ketiga ialah adik-beradik dia. Ni dua beradik sama-sama jahat, sama-sama kafir. Yang tadi Umayyah bin Khalaf. Yang kedua, yang ketiga ialah Ubay bin Khalaf. Adik dia Ubay bin Khalaf. Ada seorang, itu Abdullah bin Ubay tu lah. Tak ada kena-mengena. Itu bapa munafik. Bapa munafik Abdullah bin Ubay. Itu bapa munafik. Yang ni tu jahat juga tu. Tapi cerita dia lebih kepada kat Madinah. Sebab munafik ni muncul di Madinah. Dah hijrah baru timbul cerita orang munafik ni. Abdullah bin Ubay tu cerita di Madinah. Ni masih lagi di peringkat Mekah. Maka namanya ni Ubay bin Khalaf. Sama juga perangainya. Dua beradik ini sering bergandeng. Pada suatu masa Uqbah duduk hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendengar apa yang dibicarakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita Uqbah tadi. Hak nombor satu tadi. Ni yang ketiga ni Ubay bin Khalaf. Apabila berita itu sampai kepada Ubay, dimarahinya oleh Ubay. Ubay bin Khalaf ni punya bencinya. Orang duduk dalam majlis Nabi pun dia marah. Ubay bin Khalaf ni. Mu mari mana tadi? Uqbah kata, aku duduk dalam majlis Nabi. Jangan. Mu duduk saja ke? Punya jahatnya Ubay bin Khalaf ni. Jangan duk ikut majlis Nabi tu. Duduk atas majlis jangan. Maka disuruh supaya Uqbah ludah. Mu kalau jumpa Nabi, mu jangan ikut dia, mu jangan duduk majlis. Kalau mu duduk majlis dia, mu ludah ke dia.
Siapa suruh ni? Ubay bin Khalaf. Orang duduk majlis Nabi pun tak puas hati. Mu duduk saja ke? Mu tak kacau dia? Nanti lepas ni, kalau duduk dengan Nabi, ada bersama Nabi, mu jumpa dia, mu ludah dia. Siapa suruh? Ubay bin Khalaf tadilah. Dia suruh siapa? Uqbah tadi, yang nombor 1 tadi. Uqbah pun buat sungguh. Dia buat. Uqbah melakukan suruhan itu. Uqbah pun pergi jumpa Nabi. Lepas pada tu, kita ingat Ubay suruh ni, takkan aku nengok Nabi je, takkan duduk dengan Nabi je. Maka dia ludah kepada muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Nabi dia berjuang Islam, apa orang tak buat. Kita orang tak pernah ludah kita. Tak. Tapi Nabi pernah diludahi oleh Uqbah tadi, yang mana disuruh oleh Ubay bin Khalaf. Dan Ubay juga, tuan-tuan nak baca cerita dia. Kita orang Melayu kan baca Yasin. Banyak baca Yasin kan? Baca Yasin, bukalah surah ayat 77. Itulah tuju kepada Ubay bin Khalaf. Kata sebagian ulama, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Baca tafsir. Baca Yasin baguslah, tapi nak lebih bagus biar faham. Bagus baca Yasin malam Jumaat, baca Yasin kenduri nak pergi Mekah musim-musim sekarang ni kan. Musim-musim sekarang ramai ajak kenduri, solat hajat, doa selamat, baca Yasin. Nak ke mana? Nak ke Mekah, baca Yasin. Bagus. Tapi nak lebih bagus, baca juga tafsiran dia bagi faham. Antaranya ayat 77, tuju kepada Ubay bin Khalaf kerana dia pernah meramas-ramas tulang. Dia bawa tulang, dia kata, ya Muhammad, nampak tak tulang ni hancur kan? Dihemburkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, meniupnya ke angin yang mahala kepada Nabi. Maka turunlah ayat tadi, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Celakanya, kuhajurnya dia ni, kata Allah. Padahal buat daripada air maninya pun dia bongkak sombong, dia belagak depan Nabi. Sedangkan Allah kata, mu ni aku buat daripada air maninya pun, kenapa sombong? Min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Dia lupa asal dia. Dia lupa Allah buat daripada air mani, daripada tak ada kepada ada. Jadi apa peliknya, daripada ada atas bumi nak ada sekali lagi di akhirat. Dia tak percaya akhirat. Apalah Muhammad ni bohong, mana ada hidup akhirat, tak ada dah mati-mati dah. Ni Ubay bin Khalaf. Dah mati-mati lah, tengok hancur, tengok tulang binatang ni, tengok tulang lembu kan, wallahu alam, tak tahu lah tulang apa tu, tulang binatang lah, lembu, kambing, unta, tak tahulah. Tulang binatang ni udah hancur, aku hancurkan, macam mana boleh hidup balik? Kita pun sama lah, kata dia, dah mati, masuk tanah, masuk kubur, orang tanam kita jadi tanah, macam mana nak bangkit hidup balik je? Turunlah ayat tu. Qala wallahi wallahu yuhyihi thumma yumituhu thumma yudkhulukan. Wallahu yuhyihi, Allah akan menghidupkan tulang ni. Nabi jawab, Ubay, Allah akan menghidupkan tulang ni. Kamu sendiri pun Allah menghidupkan kamu, Allah mematikan kamu, dan Allah akan masukkan kamu dalam neraka. Cakap atas muka je. Cakap terang-terang atas muka, mu akan masuk neraka. Apabila orang yang Nabi kata masuk neraka, neraka sungguhlah. Yudkhilukan nar, ada dalam tafsir surah Yasin ayat 77 yang kita dah baca tu. Jahatnya kuhajar, dia tak percaya kepada akhirat, sampai dia ambil tulang binatang tadi, dihancurkan, dan dijawab oleh Nabi, tulang ni akan hidup balik, mu sendiri akan hidup semula, dan mu akan masuk neraka. Jawapan kepada Ubay bin Khalaf di atas kejahatannya tadi. Ni cerita-cerita kuhajar orang tak percaya kepada Nabi, bahkan tak percaya kepada akhirat. Yang keempat, siapa lagi selepas Uqbah, Umayyah, Ubay, dan yang keempat ialah Akhnas bin Shuraik. Yang ni pun terkenal juga walaupun nama tak sebut. Semua nama tak sebut. Jadi Uqbah tak ada nama dalam Quran, Umayyah tak ada nama dalam Quran, Ubay tak ada nama dalam Quran. Yang ni Akhnas pun tak ada nama dalam Quran, tapi ceritanya ada. Sebab tu kena baca kitab tafsir. Kitab tafsir kata, cerita siapa ni? Cerita pada seorang itu, lelaki itu. Siapa namanya? Akhnas. Barulah keluar nama dalam kitab tafsir. Dalam Quran tak sebut nama. Supaya apa dia? Supaya kita pun akan terasa tuju ke kita juga.
Kalau sebut nama, tu Akhnas tu tak ada kena dengan aku, tu Ubay jahat tu tak ada kena dengan aku, itu Utbah yang jahat tak ada kena dengan aku, itu Umayyah yang jahat tak ada kena. Takut rasa macam tu, sebab tu Allah tak sebut nama. Maknanya walaupun tuju pada musyrikin tersebut, tetapi pengajarannya kepada semua. Jangan kita letakkan satu sebesar zarah sekalipun rasa benci, sakit hati, menyampah, rasa nak hina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hujung zaman Islam orang hina nanti. Pejuang-pejuang feminis minta maaf muslimat kat belakang, dan saya yakin percaya muslimat Taman Selestia ni, muslimat Masjid Naim ni tak ada satu pun yang berpihak kepada feminisme, yang menghina Nabi, yang menghina poligami Nabi. Sakit hati kat poligami, hina Nabi. Sakit hati kat poligami, hina isteri Nabi. Ini murtad kufur, na'udzubillah. Selamba je menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ada sebesar darah rasa benci, menyampah kerana itu sehingga mendatangkan penghinaan. Kerana na'udzubillah, jangan sampai nama-nama kita sebarih dengan nama-nama mereka. Biarlah nama-nama kita masuk senarai dalam nama-nama bersama sahabat syurga, kita semua pun syurga juga. Biarlah nama-nama kita bersama ulama-ulama, pejuang-pejuang yang memperjuangkan Islam. Jangan nama kita dengan nama dema. Ni nama kafir munafik ni. Yang keempat, Akhnas bin Shuraik Al-Thaqafi, juga termasuk dalam golongan yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran menyifatkannya dengan 9 perangai. Baca surah apa tu? Surah Al-Qalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tuti' kulla halafin mahin hammazin masya'in binamim manna'il khairi mu'tadin athim utullin ba'da dzalika zanim. Dan janganlah engkau wahai Muhammad menurut kemahuan orang yang selalu bersumpah. Jangan peduli ke dia ni. Dia tu siapa? Akhnas bin Shuraik. Apa perangai dia? Antara perangai buruk dia ialah halafin mahin, suka bersumpah. Sikit-sikit sumpah, sikit-sikit sumpah. Ni perangai orang munafik. Saya teringat kitab yang saya baca di Sungai Manik dah khatam, alhamdulillah. 50 tanda munafik. Salah satunya ialah mempermainkan sumpah. Demi Allah, demi Allah sesaja. Demi Allah, aku tak buat. Padahal terang-terang dia buat. Contoh, demi Allah, tak, saya pujuk. Orang nak apa? Orang tipu bini kan? Tak ada lah, bukan orang sini. Orang sini bagi insya-Allah soleh-soleh, orang soleh ni, suami soleh, isteri soleha. Orang tipu bini kan? Demi Allah sesaja. Wallah, abang tak kahwin lain. Padahal ada 2-3 orang, 2 lagi kahwin. Wallah, tak ada. Wallah sesaja. Mempermainkan sumpah, sikit-sikit sumpah, sikit-sikit sumpah. Dan inilah perangai Akhnas bin Shuraik. Boleh buka Al-Baqarah 204. Boleh baca juga Al-Baqarah 204. Wa minan nas may yu'jibuka qawlu fil hayatid dunya. Allah kata, Muhammad, hati-hati, ada orang dia sembang sedap. Yu'jibuka, engkau kagum dengan perkataan dia. Dia bersumpah, wa yushhidullah ala ma fi qalbihi. Dia bersumpah dengan nama Allah. Musyrikin dulu dia bersumpah dengan nama Allah. Sebab bagi dia Allah tu Tuhan buat langit bumi. Tapi bila sembah berhala. Yang tu banyak kali kita bahas dah. Walaupun dia kafir, dia musyrikin. Sumpah wallahi. Jadi perkataan dia ni mengkagumkan engkau wahai Muhammad, wa huwa aladul khisam. Al-Baqarah 204. Sedangkan dia ni amat kuat menentang kamu. Cakap sedap tapi dalam hati dia, oh benci aku Muhammad ni. Sumpah dengan nama Allah. Jangan mempermainkan sumpah. Sumpah tu benda besar. Dan jangan kerap bersumpah. Sumpah pada ketika perlu sahaja. Ini benda-benda remeh pun nak bersumpah. Bersumpah, pagi tadi aku makan roti canai. Takkan itu nak sumpah aku? Abang makan apa pagi tadi bang? Suami rumah tanya dah, pagi tadi abang makan roti canai. Sumpah. Tak perlu. Letaklah, apa kita kata, medium sumpah. Ni media sumpah sebagai satu medium yang mahal nilainya.
ketika perlu saja. Ni sikit-sikit bersumpah ni Allah tak suka. Halal firman. Lagi apa dia panggil? Hammazim masya'im binamim. Suka menyebarkan fitnah, suka mencaci. Hammaz daripada perkataan tadi. Humazah sama. Hammazin sama daripada perkataan sama. Humazah. Wailul likulli humazah. Yang ni hammaz perkataan sama. Suka mencaci, suka memaki. Masya'im binamim. Bawa mulut, bawa fitnah. Masya' kuat berjalan, kuat bawa berita namim. Orang Melayu panggil apa? Namim. Bawa mulut. Batu api. Baru jumpa perkataan dia. Batu api. Berjalan ke sana, berjalan sini, berjalan rumah jiran cerita, bawa mulut cerita fitnah, cerita buruk orang. Batu api. Membuatkan permusuhan tu makin lagi teruk, berbalas. Orang berbalas. Sepatutnya kita orang beriman ni, kalau kita tahu A dengan B bergaduh, kita duduk tengah-tengah, kita damaikan. Tak? Kita tahu Abu dengan Ahmad, contoh namanya kan, Abu dengan Ahmad bergaduh, kita damaikan antara Abu dengan Ahmad. Okey, elok je sekarang Abu dengan Ahmad, kita mendamaikan. Quran pun kata fa aslihu baina akhawaikum. Aslihu, damaikan. Ni dah tak baik, lagi bergaduh kawan tu. Bawa mulut. Mu nak tahu tak Abu kata apa kat Mat? Abu kata kamu sekian. Kepada Abu tak kata pun. Ni perangai jahat. Duk cerita Muhammad ni apa nama ni, duk mengumpat mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, aku nampak aku lalu dua kubur. Lalu kawasan kubur, dan Allah tunjuk pada Nabi, Allah bagi Nabi nampak, oh dua kubur ni, ahli kubur tu, orang dalam tu sedang diazab. Kenapa mereka sedang diazab? Salah satunya ialah kerana perangai bawa mulut. Cerita perihal orang. Mu nak tahu tak, dia tu kahwin lagi seorang. Dah. Dia ambil janda tu, buat bini, lepas tu entah ya entah tidak. Adalah nasi tambah tu. Ini namim, cerita kat orang tu. Oh ya, barulah aku tahu. Dah. Sebab tu Nabi kata, sesiapa yang benar-benar beriman, siapa-siapa benar-benar beriman, falyaqul khaira, dia hanya cakap benda yang baik. Udah tak ada benda baik, dia diam. Ingat, senang nak jadi orang beriman. Ciri orang beriman, dia cakap benda-benda yang baik, dan kalau tak ada benda baik, dia diam. Ni dak cakap benda tak elok, sebarkan pula. Waliyahzubillah. Masya'im binami, bawa mulut, cerita ke orang. Manna'ilil khairi, menghalang benda baik. Apalagi perangai Akhnas ni, musuh Nabi ni, dia banyak menghalang benda-benda buruk. Benda baik dia tak buat. Orang buat baik dia larang. Udahlah mu tak buat, orang lain nak buat, biarlah. Tak puas hati orang lain nak buat, dilarang. Sama juga dalam cerita ara'aital ladzi yukadzib wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin kan. Orang nak bagi makan orang miskin, dia ni kedekut, dia tak bagi. Orang lain, orang nak bagi tak bagi. Nak harapkan dia bagi, dah lah kedekut. Dia pun tengok orang bagi, orang tolong miskin. Adalah bantuan pada orang miskin, bantuan raya orang miskin, ziarah Ramadan orang miskin, macam-macam kan, boleh bantu. Oh, dia marah. Ini kata manna lil khair. Ini mu tak buat baik, udahlah mu tu tak buat baik, orang lain buat baik, dia larang. Macam pernah kan kuliah ni, ustaz-ustaz ni, saya banyak kuliah belah sana. Satu masjid kat Cendera Balai habis dicantainya. Kawan-kawan kita juga. Masjid mana tak nak sebut lah, belah sana, Cendera Balai. Kuliah maghrib tak ada, kuliah subuh tak ada. Mana kuliah maghrib, mana kuliah subuh, tak ada. Ustaz-ustaz cantik. Saya tak masuk masjid tu. Ustaz Maradi ada kuliah ni. Ustaz Maradi ada kuliah sini, antara salah seorang. Dah tak kuliah kat sini. Nak harap mu kuliah, hai, mu tak tahu apa. Nak mu dia jahil nak kuliah apa. Nak harapkan dia kuliah, hidak lah, tauliah pun tak ada. Nak harapkan dia kuliah, tak ada tauliah pun, tak ada ilmu pun. Biarlah ustaz-ustaz lain kuliah, dak, dihalangnya, dicantahnya. Ni kata manna'in lil khairi. Bayangkan kalau orang Korea tu, orang kampung tu, orang taman tu jahil
jahil, sudah tak mengaji faraid. Ustaz Maradi tak boleh ngajar dah. Sudah tak mengaji sirah, tak mengaji tafsir. Jahil. Siapa nak tanggung dosa jahil tu? Mulah. Yang mu halang kerja-kerja baik tu pasal apa? Ini yang Allah sebut perangai buruk Akhnas bin Syuraih. Manna'in lil khairi. Manna', dia banyak menghalang, melarang lil khairi, benda-benda baik. Mu'tadin athim, dan mereka melampau batas dalam melanggar hukum agama. Melampau batas. Utullim ba'da dzalika zanim, yang kasar wataknya, kasar. Tak biadab, kau hajar selain yang terkenal dengan kejahatannya. Terkenal dengan jahat. Mana orang Mekah tengok, oh Akhnas tu jahat. Walaupun orang hormat, orang hormat tu bukan sebab orang dia hormat lain, takut lain. Mana kata dia tabik, oh tak berani nak kata apa. Sebab nak tu jahat tu. Kan aku buat, aku juga akan terima akibat buruknya. Kan? Hormat lain ni, ini orang respect kerana dia bukan respect, hormat memuliakan dia. Kerana takut kepada kejahatan dia. Orang tahu dah, sebut je Akhnas, jahat tu. Sebut je Utbah, jahat tu. Zanim. Allahu Akbar. Ini Akhnas bin Syuraih yang ada ceritanya dalam surah Al-Qalam tadi saya baca, dan juga dalam surah Al-Baqarah 204. Yang seterusnya, yang kelima, yang terakhir lah kot sebagai penutup. Yang ni semua kenal ni. Yang ni kalau tak kenal tak tahu lah tak. Memang tak pernah belajar agama lah kot. Yang kelima ni budak-budak pun kenal. Cuma kadang-kadang dia keliru lah. Yang kelima siapa dia? Abu Jahal. Nama glamour dia, nama sebenar, nama IC Amr bin Hisham. Nama IC dia, nama sebenarnya Amr bin Hisham. Nama glamour dia Abu Jahal. Abu mana bapak, Jahal mana jahil, bodoh. Bapak segala kejahilan, bapak segala bodoh. Inilah orangnya, Abu Jahal, ataupun nama sebenar Amr bin Hisham. Dan ramai keliru, dia bukan pak saudara Nabi. Ramai bertukar dengan Abu Lahab. Yang kata pak saudara Nabi adalah Abu Lahab. Kita dah baca cerita Abu Lahab sebelum Ramadan yang lepas. Yang ini cerita Abu Jahal. Pula kadang-kadang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendengar Rasulullah membaca Quran, kemudian dia pergi begitu sahaja tanpa beriman dan mematuhinya. Allah cerita ada orang tu dia dengar je Nabi baca, tapi dia tak beriman pun. Dia tidak dapat mengambil adab yang baik dan tidak merasa gerun mendengar bacaan Al-Quran. Ini sifat musyrikin ni, tak takut. Dia faham, dia orang Arab, dia faham. Abu Jahal faham. Kadang-kadang dia faham ayat Nabi baca, tapi tak takut, tak gerun pun tentang ayat neraka, tentang ayat azab. Dia menyakiti Rasulullah SAW dengan kata-kata kesat, menghalang Rasulullah SAW daripada jalan Allah. Kemudian dia akan pergi dengan perasaan sombong dan membangga diri kerana berjaya melakukan kejahatan, seolah apa yang dilakukannya itu akan menjadi sesuatu yang dikenal. Terhadapnya Al-Quran menyebut. Baik, ayat Quran mana? Kebetulan tadi rakaat pertama. Rakaat pertama dan kedua, imam baca surah apa? Surah apa imam baca tadi? Al-Qiyamah. Bacalah Al-Qiyamah. Dalam tu cerita tentang Abu Jahal. Rakaat pertama pun Al-Qiyamah, imam kita sambung rakaat kedua pun Al-Qiyamah juga. Antara disebut fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Dia tidak beriman dan dia tidak semayang. Dia nampak, dia dengar Nabi baca Quran. Dia dengar Nabi baca Quran Abu Jahal. Ni Abu Jahal. Allah tuju pada Abu Jahal ni. Surah Al-Qiyamah tu sebahagiannya tengah-tengah dia tentang Abu Jahal. Walaupun tak sebut nama. Nama tak adalah. Tapi dalam tafsir sebut, semua kitab tafsir kata itu tuju pada Abu Jahal. Fala saddaqa, dia dengar Nabi baca Quran. Dia tak beriman pun. Wala shalla, dia tengok Nabi semayang, dia tengok Nabi semayang, dia tak semayang pun. Bukan kata tak semayang. Kalau setakat tak semayang tak apa. Ini dikacaunya Nabi semayang. Walakin kadzdzaba wa tawalla, bahkan dia berpaling, dia kadzdzaba, dia tidak beriman, dia mendustakan, dia mengatakan Nabi itu bohong, dia mengatakan Nabi itu penipu, wa tawalla, dan dia berpaling. Ini Abu Jahal. Dan kemudian saya baca sekali lagi sebagai penutup, dia menghalang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada mendirikan salat. Sejak kali pertama dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang dalam Masjidil Haram. Kali pertama Nabi masuk nak sembahyang ni Masjidil Haram tu, dari awal-awal lagi dia halang. Ada satu ketika dia lalu berhampiran Nabi, ketika baginda sallallahu alaihi wasallam salat berhampiran makam Ibrahim, lalu berkata, "Hai Muhammad, Muhammad, aku larang kamu, pasal apa mu mari sini lagi?" Tu.
Gedebennya dia samsing. Hai Muhammad, wahai Muhammad, bukankah aku larang kamu melakukan perbuatan ni? Aku dah larangmu jangan solat kat sini, mu solat juga. Kisah ini tuan-tuan boleh baca dalam surah. Yang ni pun Al-Alaq. Surah Al-Alaq. Iqra tu. Iqra tu ayat 6. Iqra ni tuan-tuan 1 hingga 5 wahyu pertama. Iqra ni dia tak turun serentak macam tu. 1 hingga 5 Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tu wahyu pertama. Kemudian tak ada sambungan lagi. Kemudian pada tu barulah ada, saya pun tak ingat dia turun lepas surah apa. Tapi makan masa jugalah ayat ke-6 tu sebagai sambungan ayat 5 tadi. Sebab 1 hingga 5 wahyu pertama. Ayat yang ke-6 kemudian pula. Sebab apa dia? Sebab ayat ke-6 tu cerita lain dah. Kalla innal insana la yatagha. Mula cerita Abu Jahal. Ayat yang ke-6 sehingga 19. Surah Al-Alaq 19 ayat kan. Innal insana la yatagha. Inilah insannya, inilah manusianya, inilah orangnya la yatagha, taghut. La yatagha daripada perkataan taghut, jahat, melampau. Abu Jahal itu. Dia larang Nabi sembahyang kan. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Wahai Muhammad, perhatikan dia ni. Yanha 'abdan idza shalla, dia menghalang seorang hamba. Hamba tu Nabi lah. 'Abdan, Nabi sujud, Nabi sembahyang. Seorang hamba idza shalla, tengah sembahyang, dia marah. Baca sampai habis. Sampailah hujung. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Semua berkaitan dengan Abu Jahal. Hai Muhammad, kamu mahu mengancam aku dengan apa? Demi Allah, aku adalah orang paling ramai pengikut di lembah ini. Tengok, dia bersumpah. Ni perangai orang suka bersumpah ni. Wallahi juga Abu Jahal pun wallahi. Kalau mu larang, kalau mu marahlah kat aku ni, aku larang mu semayang, mu degil juga, aku akan panggil pengikut aku di lembah ini. Hari ni kan, bila saya baca cerita ni, hari ni kan orang ramai follower, tak payah duk bangga lah. Hari ni orang cari follower, betul tak? Follower. TikTok 10 juta follower. Bangga follower dekat Instagram, 100,000 dekat Facebook ada follower, dekat media sosial ada follower. Rupanya follower ni zaman Abu Jahal lagi. Aku ada follower ramai, wahai Muhammad. Aku larang mu semayang, jangan semayang, mu degil juga, aku panggil follower aku. Pengikut dia. Allah kata faliyad'una dia. Muhammad, kalau dia nak panggil pengikut dia, geng-geng dia, biar dia panggil. Faliyad'una dia. Ayat surah Al-Alaq. Biar dia panggil. Sebab apa dia? Sanad'u zabaniyah. Allah panggil malaikat Zabaniyah yang mengawal neraka nanti. Tahulah nak balas dalam neraka nanti. Biarlah dia panggil pengikut dia. Dia rasa hebat, pengikut dia ramai. Macam tak ada kuasa lain dah. Dia rasa hebat kat Mekah tu, dia lah paling berpengaruh. Rupanya Allah kata, jangan takut wahai Muhammad. Aku ada, Allah ada. Malaikat penjaga neraka Zabaniyah ada untuk menarik dia. Apa kan ayat tu panjang lagi, apa nama ni? Sana'nuzkalla, apa nama ni sebelum tu apa dia? Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Allah akan tarik, Allah katakan tarik ubun-ubun dia, kepala dia. Kepala siapa tu? Kepala Abu Jahal lah. Akan tarik kepala, dicampaknya ke dalam neraka. Ini Abu Jahal yang mati juga dalam perang Badar. Dan dalam satu riwayat lain menyebut bahawa Rasulullah SAW mencekik leher Abu Jahal sambil menggoncangnya dan berkata seperti dalam Quran. Nabi pun jangan, ada ketika Nabi bertindak, jangankan siapa kata Nabi sentiasa lembut. Tak. Hikmah tu bukan makna lembut kasar-kasar juga, lembut-lembut juga. Tengok keadaan Nabi mencekik leher Abu Lahab. Mencekak, ini sudah mencekik lain ni. Buku Abang Man apa? Tak jumpa kat mana ya. Mencengkeram. Itu tak, sebab penterjemah yang berbeza. Tukang terjemahnya lain, dia guna mencengkeram. Yang ni mencekik lebih kurang. Maknanya ada ketika Nabi berkasar, ada keadaan perlu berkasar, berkasarlah. Bertegas, bukan lembut manjang. Kalau lembut manjang pondang namanya. Ni lembut manjang. Lepas tu kementerian tak bagi cikgu rotan budak. Tak boleh rotan budak. Tak boleh. Salah.
Oh nak lembut manja. Marah pun tadi. Jangan sampai budak nangis. Budak nangis ngadu kat mak. Mak pula marah ke kita. Zaman sekarang. Cikgu Kadir tahulah. Cikgu Kadir lagi berpengalaman pada saya. Lama dalam bidang pendidikan Cikgu Kadir. Tahun pertama saya baru tahun pertama. Cikgu Kadir dah menolong kanan dah. Kampung Bahagia dulu. Saya lapor diri kan. Tahun pertama saya SK Kampung Bahagia 2005. Cikgu Kadir dah penolong kanan. Lama dalam pendidikan. Tahulah beza dulu dengan sekarang. Jangan kata pukul marah pun tak boleh. Budak tak boleh nangis. Balik rumah mengadu kat mak. Bukan mak marah kat dulu budak mengadu kat mak ayah balon anak. Ni sekarang budak mengadu kat mak ayah balon siapa? Balon cikgu. Yang tu aku tak sabar nak pencen lagi 9 tahun. Lama benar. InsyaAllah panjang umur. Kau tak sabar nak pencen lagi 9 tahun. Letih. Cikgu kena lembut lah. Tak boleh marah. Rotan tak boleh. Sudahnya malas aku. Lantaklah kamu. Apa generasi 10 tahun akan datang? Bila cikgu-cikgu surrender, tak boleh buat apa. Ni ramai cikgu-cikgu pencen ni. Surrender. Jauh daripada ruh pendidikan yang sebenar. Tengok Nabi ketika dia berkasar, ada berkasarnya untuk mendidik, ada berlembutnya. Hikmah bukan makna lembut. Hikmah ni makna sesuai keadaan. Tu makna hikmah. Tengok keadaan. Kalau kena kasar lah macam tadi Nabi doa. Dekat Habsyah, hijrah ke Habsyah. Balik daripada Habsyah, doanya lain pula. Ya Allah ya Tuhanku, jangan engkau malaikat kata nak timpa gunung, jangan timpakan gunung, panjangkanlah umur mereka, boleh jadi daripada tulang-tulang sulbi mereka lahir zuriat yang beriman. Doa macam tu pula. Jangan engkau hancurkan bumi Habsyah tu, jangan engkau hancurkan mereka ni. Doa macam tu pula. Tengok keadaan, doa yang macam tu. Yang ni doa celaka tadi kepada 7 orang tadi. Jadi hikmah bukan mana lembut. Hikmah mana? Sesuai keadaan. Ketika berlembut, lembut. Ketika berkasar lah. Baik, kita habiskan ayatnya apa? Sama juga surah Al-Qiyamah tadi. Surah yang imam kita baca tadi, Aula laka fa'aula, summa aula laka fa'aula. Jadi Rasulullah SAW pun bacalah ayat tadi. Orang kafir, Aula laka fa'aula. Celakalah kamu wahai Abu Jahal. Celaka lagi pun 2 kali. Berapa kali tu? 4 kali tu. Aula laka fa'aula, summa aula laka fa'aula. 4 kali celaka bang. Siapa dia bagi tahu? Rasulullah. Rasulullah ni sekali pun cukup dah. Masin mulut Nabi. Kalau sekali. Ini 4 kali bang. Celaka sungguhlah Abu Jahal. Ada kisahnya dalam surah Al-Qiyamah. Wahai orang kafir, kecelakaan sudah dekat kepadamu, kemudian api neraka lebih layak bagimu, lebih layak. Yang paling tidak ada tempat yang lebih layak bagi orang kafir melainkan neraka. Na'udzubillah. Wallahu alam. Cukuplah 5 orang pada pagi ni. Kenalah kita 5 orang tadi. Musyrikin Mekah, musuh-musuh Allah dan Rasul yang dijanjikan neraka. Na'udzubillah. Jangan ambil perangai dia, jangan tiru sifat dia, dan ambil pengajaran. Moga-moga kita tidak tersenarai dalam mereka, dan sebagaimana mereka disenaraikan dalam musuh-musuh Allah. Jadi kita muhasabah setara mana kita dengan Nabi. Kita sambung perjuangan Nabi. Kita sambung perjuangan jihad Nabi. Islam yang Nabi bawa kita sebarkan. Jangan sampai kita menjadi penentang pada Islam, memusuhi Islam. Na'udzubillah. Nanti nama kita pun sama macam nama-nama yang kita bacakan tadi. Wa'iyadzubillah. Wallahu alam. Cukup setakat tu apa yang boleh saya kongsikan pada pagi ini. InsyaAllah kita sambung pada bulan hadapan untuk kitab ini. Dan untuk kitab akidah kita jumpa pada malam esok insyaAllah. Pada malam esok Ahad kuliah Maghrib kita baca kitab akidah. Wallahu alam. Terima kasih perhatian tuan-tuan. Apa kita baca, kita amalkan, kita faham insya-Allah. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.